Dah masuk tahun 2026 ni, baguslah Kia menepati janji mereka dengan kalau korang sebuah tim bola yang tengah mencari people carrier yang baru untuk angkut tim bola korang, mungkin korang boleh pertimbangkan Kia Carnival. Bukan lagi dipanggil Kia Grand Carnival. Jom aku tunjukkan. Model pertama dari Kia Sales Malaysia ini mungkin akan meraih beberapa soalan. Kenapa turbo diesel bukan hybrid? Mengikut pihak Kia, pilihan ini adalah paling logik pada ketika ini kerana enjin 2.2 liter Smart Stream D mampu memberikan kuasa dan jarak yang diperlukan bagi sebuah people carrier. Hybrid kemungkinan akan masuk. Bila? Hanya Kia saja yang tahu. Selain guguran perkataan Grand, Carnival baru ni datang dengan dua varian. 11 dan 7 tempat duduk di mana harga masing-masing adalah RM188,888 untuk 11 seater dan RM248,888 untuk 7 seater. Perbezaan di antara kedua varian ini tidak begitu ketara. Keduanya menggunakan penjana kuasa yang sama dan pada rupa luaran hanya rim sahaja yang berbeza. Selain dari jumlah tempat duduk, ada beberapa perbezaan di mana varian 7 seater datang dengan driver assist, HUD dan beberapa fungsi mewah. Dah masuk tahun 2026 ni, baguslah Kia menepati janji mereka dengan penurunan harga. Kalau nak dibandingkan dengan model yang lama, ada penurunan sebanyak lebih kurang RM10,000. Apa berapa korang? Cuba bagi tahu aku dekat komen.